Ya, ya, ya. Mazran, BB Bikers pergi ke Tafiz. Hafiz siapa? Tafiz Mesing. Hafiz siapa? Hafiz siapa? Tafiz ni lupa lah. Tafiz kalau dia. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Salam. Assalamualaikum. Selamat datang dan bertemu kembali dalam channel Mazran. Kita nak pergi air papan Mesir. Kita ada ride amal bersama Universal Bikers. Alhamdulillah, kita nak left kita punya Assembly oleh Buffalo ni. Sekarang Griffin, mission dia. Tengok tu pun tak utuh. Yang betul satu, dia tak ada main station. Yang ni ada main station. Kita nak tengok lah. Dia pakai tu main dia. Boleh dengar tu. Okey, jom. Subscribe, like, comment and share. Okey, jom kita gerak ke madrasah. Alim. Alim. Geng Ducati. Oh, hari ini paling ramai. Pilihan tu yang ramai hari ini. Kita ada 2 orang ladies bikers. Satu Jesse, satu Ducati. Ramai. Cuaca alhamdulillah panas. Taslim, Doji. Geng R25 baru jauh. Baru jauh kita hari ni. Tahu bang, ada hati bang.
Malaysia pula. Berai. Kurang baik isteri depan suami dengan anak dia. Kan dia ya. Kan Ironman laluan tepi pantai, tepi pantai yang indah. Ni kecil.
Mana dorang? Tak ada yang nunggu. Macam mana? Dapat. Baik, kita di madrasah. Madrasah Tahfiz Al-Quran Al-Hijrah, Kampung Air Papan Laut, Mersing, Johor Bahru. Johor Bahru pula, Johor. Boleh bang, boleh. Bang, boleh bang, boleh. Bang. Tu lah. Ha? Apa? Jari bus tak ada. Tu kena cari motor yang baru buat. Ada lompat tak? Ada. Mas Drone. Mazran. Ha? Mazran. Mazran. BB Bikers. Pergi ke Tahfiz. Tahfiz siapa? Tahfiz Mersing. Tahfiz siapa? Ha? Tahfiz siapa? Tahfiz ni lupa. Tahfiz Al-Fatihah. Madrasah Tahfiz Al-Quran Al-Hijrah. Oh, Al-Hijrah. Okey ya Pak Izzah? Okey ya? Dia dah nak patah balik. Dia dah patah balik. Confident dia dah sampai bawah. Aku tengok tiba-tiba kat tepi je. Apa? Kalau dia balik, patah balik dia seorang-seorang. Lagi bahaya.
Apa yang dia meeting kat belakang ni? Ha? Orang semua kat depan, dia menyorok kat belakang ni buat apa? Ha? Dia menyorok kat belakang ni buat apa ni dua orang ni? Ha? Naga. Cerita pasal motor. Iyalah. Kendaraan. Kau jangan ini band kau agak belajar. Kalau nak mandi-manda pergi ujung sana tu. Kat pantai tu. Ni pula sumbangan kita bagi kat. Sekejap. Sekejap. Okey. Angkat mana boleh. Tolak boleh, naik boleh. Angkat tak boleh. Kau tengok ah. Mana ni? Mana dia punya ni? Sama abang, motor saya tak laju bang. Motor saya tak laju, motor abang laju. Hah? Dah, video dah. Selamat datang kepada tuan-tuan dan puan-puan daripada Grup Indonesia Bangkit Global. Dan saya perkenalkan diri saya, Muhammad Nabi Muhammad selaku Mudi Madrasah Al-Quran Hijrah Ibrahim. Jadi sebelum kita mulakan lagi majlis, kita mulakan majlis kita dengan bacaan Al-Fatihah dan doa. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واغفر عنا بعده. اللهم أنت الصالح في سفري والخليفة في الأهل. اللهم احفظنا واحفظ من معنا وبارك لنا في رحلاتنا واجعلنا سفرا مبرورا وسعيا مشكورا وارزقنا السلامة والعافية في الدنيا والآخرة. يا الله يا رب dalam perjalanan kami ini kebaikan dan ketakwaan serta amalan yang engkau ridhai. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami ini dan ringankanlah jauhnya. Ya Allah, tolong teman dalam perjalanan dan penjaga atas keluarga kami. Ya Allah, biarlah kami dan semua yang bersama kami berkatilah lawatan kami ini jadikan dia perjalanan yang diberkati. Usaha yang kau terima dan kurniakanlah kepada kami keselamatan dan kesejahteraan di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala, untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya untuk pengetahuan tuan-tuan, sebenarnya madrasah kami, madrasah hijrah ni baru urusan baru. Sebenarnya kami baru beroperasi pada bulan Mac tahun ini. Dan madrasah ini sebenarnya dah beroperasi selama 3 tahun. 4 tahun. Tapi untuk urusan baru bulan 3 ni lah kami baru mulakan balik madrasah selepas mana ada isu dan sebagainya. Waktu kami dah mulakan balik madrasah ni bulan 3 ini. Dan sebenarnya waktunya saya kali tuan guru silap. Jadi tuan guru saya ada dekat ruang dari sekarang. Jadi saya dah ganti dengan kepala guru si Cik Wali. Dia
selaku urusi madrasah Tarekat itulah yang kami madrasahnya untuk maka yang terbuka dan banyak. Dan sebenarnya alhamdulillah pada hari yang penuh keberkatan tadi kami seluruh warga madrasah Tarekat Ibadah yang menanamkan setinggi-tinggi peradaan dan juga terima kasih kepada rombongan Yunus mereka yang sudah hadir di penghujung madrasah. Jadi teruskan lagi majlis kita pada pagi ini, saya menjemput ucapan wakil daripada Universal Writers, iaitu Haji Suwani bin Akid, untuk menyampaikan sepatah dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Anas Muhammad Ali selaku wakil kepada Madrasah Islam. Saya hormati sahabat saya Cik Fauzi selaku Timbalan Presiden di depan, dan juga Tuan Haji Minister Sedang Amin Abang selaku Sesial Hormat kepada Minister Baikers, rakan-rakan Baikers, isteri-isteri kepada penunggang-penunggang motosikal, isteri-isteri Baikers, adik-adik Hafiz dan barisan dari tangan Bapak Ustaz Israel. Jadi pertamanya kami mengucapkan terima kasih kepada pihak madrasah di atas kesudian menerima kehadiran kami pada hari ini. Alhamdulillah, ini adalah atas saya madrasah yang 149 atau 150 di sepanjang aktiviti kami, dan di Persib ini saya rasa ini adalah madrasah yang keempat atau kelima yang kita dah ziarah. Sebelum ini kami pernah juga ke Persib berziarah asnaf dengan dalam tahun sebelum PKP 2014-2015 masih. Dan pada waktu itu juga kami menziarahi juga keluarga asnaf bersama dengan pemerintah Surat Khabar Kusmo ataupun Metro Besar. Jadi kalau kita tengok balik, test balik, kalau rajin buka Surat Khabar lama, insyaAllah adalah berita mengenai Universal Writers di Mesir pada tahun sebelum. Jadi hari ini kita datang sekali lagi. Terima kasih sekali lagi kepada pihak madrasah kerana sudi menerima kami pada hari ini. Terima kasih juga kepada rakan-rakan daripada kelab yang bersama dengan kami, NGC Southern dan juga Southern National Motor yang bersama pada cerita pada kali ini. Sebenarnya Ustaz pada hari ini adalah aktiviti kami Universal Writers. Ini merupakan aktiviti bulanan kami. Jadi kami akan bergerak dari satu madrasah ke satu madrasah, satu bulan satu madrasah sejak 2013. Jadi ini masuk tahun yang ke-11. Jadi kepada rakan-rakan Baikers yang baru pertama kali bersama dengan kami, ini adalah aktiviti Universal Writers setiap bulan. Jadi kami telah setkan sepatutnya pada hari Ahad minggu pertama setiap bulan, tapi menggunakan bulan ni dia berbulan ataupun dengan 10 Zulhijjah dari hari Korban. Jadi kami ajak ke depan sikit pertengahan bulan Zulhijjah, pertengahan bulan Jun. Jadi kepada rakan-rakan yang pertama kali juga saya tegaskan bahawa tujuan jadi milad ini adalah samping kami berziarah ke madrasah, kami juga menyampaikan sumbangan-sumbangan dan juga zakat daripada ahli-ahli. Kita akan pergi ke Mahani, sebuah madrasah di Mahani. Itu madrasah yang kelima rasanya kami add. Jadi kepada rakan-rakan yang ingin tadi kita add kepada cerita pada August nanti, hari ini lebih kurang ada 30, 31, 1, 2, kita pergi selama 5 hari malam kepada dia. Jadi itulah
Thailand ni kita lakukan asistensi dengan Thailand. Dan asistensi tahun sebelum masuk ke Thailand. Jadi insyaAllah kalau yang menemukan bersama kita pematasan di Thailand, juga dalam masa bulan Ogos 5 hari 4 malam. Hari ini duduk masih juga kami juga mengambil kesempatan untuk jumpa rakan-rakan hackers semua. Selepas ni ke rumah Encik Syarif sempena Majlis Akikah cucu beliau. Tak sangka dia pun dapat cucu. Sebenarnya dia mempunyai cucu. Terima kasih. Pihak madrasah siapkan roti, cincang kari. Ambil. Terima kasih. Penghargaan
Ada Universal Bikers. Satu, dua, Tak. tiga.